Di sebuah sekolah, terdapat seorang murid yang sentiasa mengamalkan nilai RPM, Rancangan Pendidikan Malaysia. Terima kasih Ariana. Awak sentiasa ringan tulang membantu orang lain. Ariana sentiasa menjaga kebersihan dan beradab. Siapa tahu jawapannya? Saya tahu, cikgu. Beradab, berkeyakinan dan berdaya tahan. Murid-murid, ini Amir. Dia murid baru di sekolah kita. Saya tak kenal dia pun. Biarlah dia seorang diri. Amir mula berasa tersisih apabila tiada siapa mahu berkawan dengannya. Tengok ni, gambar Amir masa tersadung tadi. Mungkin saya tidak sesuai berada di sini. Amir, jangan dengar apa mereka cakap. Bagi saya, awak kawan yang baik dan kuat. Saya kawan dengan awak, okey? Kawan-kawan, setiap orang ada perasaan. Kita kena hormat dan terima perbezaan. Maafkan kami, Amir. Saya maafkan kamu semua. Terima kasih kerana sudi berkawan dengan saya. Sikap ringan tulang membantu rakan yang dalam kesusahan adalah cerminan peribadi yang sangat mulia. Berkeyakinan pula adalah apabila kita berani tampil ke hadapan untuk berkongsi ilmu dan pendapat. Percayalah pada keunikan dan kemampuan diri kita untuk mencapai apa sahaja impian yang kita dambakan. Setiap kegagalan bukanlah satu penutup, tetapi ia adalah peluang keemasan untuk kita bangkit semula. Bersama-sama, kita membina persekitaran sekolah yang harmoni, ceria dan penuh warna-warni. Ingat kawan-kawan, beradab, berkeyakinan dan berdaya tahan. Kita semua adalah Adiwira RPM. Sekolah Kebangsaan Gadong Jaya, di sini lahirnya Adiwira. Kita bersatu mencapai visi yang murni. Kawan sejati, hati bahagia. Bersama kita lebih kuat. Kami Adiwira RPM. Sekian, terima kasih.